esok petang seperti biasa bila hampa mai di Royal Belum ni, antara aktiviti yang hampa boleh buat adalah aktiviti ayak. Sama ada hampa nak berenang, sama ada hampa nak berakit, sama ada hampa nak berkayak, semua boleh. Dengan bot Abang Syaman ni, dia ada sediakan 2 rakit dan 2 kayak, jadi hampa boleh guna sepenuh masa dekat menang pelaran. Dan selebih itu hampa boleh buat aktiviti lain, mancing. Untuk petang ni tak ada lagi siapa yang dapat orang panggil apa, menaikkan ataupun mendaratkan sebarang jenis ikan. Jadi kita belum mendapat apa-apa hasil sama orang asal ni. Orang asal di Royal Belum ni nama Jumalon. Orang asal yang kami jumpa lah. Ada tengok tinggal duduk tinggal atas batu lah. Ada kita panggil lah main kawan. Jadi abang Jumanon. Jadi Nama saya Jumalon bin Kupayan. Jumalon bin Kupayan. Jadi macam mana depan masak tu, semua sedap tak? Semuanya bagus-bagus. Semuanya sepoi-sepoi, sporting-sporting. Berani kata tak bagus. Hari ni saya bawa lepas pagi mandi. Lepas semua ni mandi lepas sekali hari ni. Kita bagi lepas PAP, cantik lah. Abang Jumanon asal sini tu? Ya, asal sini. Tapi tiba-tiba terindah lagi macam tu asal. Dia kalau tukang masak memang macam tu lah. Ha? Memang tukang masak main style macam ni lah. Kalau tengok lagi saya akan luar kat. Dapur macam mana main? Oh. Memang puan nanti ada bawang kita apa ni. Orang 5 kilo kita penat kali nanti goreng. Sangka 2 rupanya 3. Dia ready untuk apa pun? Ha? Oh, nasi goreng. Kentang. Jangan jadi masuk. Biar kami malam tak ada makan. Tak ada, kami tak apa. Ada makan sini raya. Kalau makan sini, makan apa nanti? Ahli mesyuarat nikah. Macam ni macam mana? Takut bini tak? Ya. Takut bini tak? Oh, tak takut. Tapi menggerunkan. Okey, kentang pun siap. Ni nak boleh mega. Ni kalau Adi tengok pun ni kata, ai. Rupanya depa pun boleh buat ke? Nasi goreng macam-macam manduk ada. Okey, kita masih dekat dapur Abang Syaman kita bersama dengan chef kita. Betul-betul chef kita malam tu juga Abang Jamil. Okey, untuk dapur Rosebud ni, jadi alhamdulillah lah. Mana kata boleh katakan semua lengkap lah untuk kita nak buat makan minum semua. Lalu sikit, bang lalu. Jadi ada payuk, ada belanga, dan yang penting ada dapur gas yang teratur kat sini lah. Ada 3 mata kat sini. Jadi kita boleh guna masak ayam, goreng telur ke, goreng apa ke mudah. Sebab dia ada 3 mata dan juga satu lagi dapur bawah ni. Dan selain tu dia ada ni dapur. Ini dia payuk nasi dah, payuk nasi gas. Untuk 5 kilo beras jalan terus. Oh, masa tengah hari. Jadi sesuai untuk daging bot. Kemudian kita ada chiller. Chiller ni untuk letak apa barang-barang apa paste, bawang, sayur apa semua dan juga bahan-bahan yang lembab tu kita boleh letak dalam chiller. Kalau ikan ayam kita letak dalam macam masalah tu oranye tu kan. Dan untuk ais apa semua memang Rosebud sediakan untuk kita.
buatan tu. Untuk kita nak buat ayam ke sup ke semua ada. Dan ni dia punya rak dia sini, ada tinggal mangkuk cawan semua. Dan ada sini lagi. Dan di luar ni pula kita tengok. Din dekat bahagian basuh ni, ada sinci ada dua ni. Dan belakang ni dan satu lagi meja untuk kita nak santai ataupun nak buat bersiang. Jadi sebab tu lah mengapa aku syorkan lah aku Abang Syaman ni untuk trip kami bagi rakan-rakan di Taman Legenda ataupun rakan-rakan surau mendaki Taman Legenda. Kaki ada apa dah? Kau dah. Main dah lah makan. Mana tahu je ni, ramai orang Asrama ya.